Nak tengok isteri solehah tu bila? Alhamdulillah Ustaz, saya solehah Ustaz. Mayang tak tinggal, puasa tak tinggal. Saya hari raya kedua Ustaz puasa dah. Ui, sambil dengar ceramah zikir. Pasal apa yang kamu boleh solehah? Pasal suami baik. Suami bagi nafkah, suami tak pernah pukul, suami tak pernah garang. Suami pula kisah tak kisah, nak masak tak masak sudah. Suami jenis tak kisah. Itu bukan solehah. Nak tunggu solehah bila Allah uji dapat suami yang Pak Ubah nak sihat, sakit, sanggup kamu tunggu? Suami kena kencing mana? Sanggup tunggu tak? Sanggup dah khidmat pada suami yang kena potong kaki? Yang tu baru tahu soleh tak solehah. Isteri lumpuh 16 tahun dah lumpuh. Nikah isteri lumpuh 16 tahun dah. Tak nikah lain, tak apa, duk belela isteri dia. Ni suami soleh. Nak tahu kita ni soleh tak soleh, tengok bila ada ujian. Bila dapat yang baik, jangan kita kata kita soleh. Dapat suami hak jahat tu, isak dadah punya lelaki, jenis kaki dadah, kaki pukul punya, tapi isteri tetap buat ibadah. Bila suami duduk dalam penjara 18 tahun, isteri tetap jadi orang baik. Itu baru nak jadi soleh solehah. Bila ada ujian,